Kita dah lama tak buat vlog. So hari ni kita Pukul ke apa? buat video. Kita nak pergi celebrate birthday someone di Coconut Farm Part 2. Let's go. Okay, kita ikut jalan dah lah. Depan tu CE dah. Continue on Jalan Sungai Tunggul for 1 kilometer. Kat sini dia ada banyak beberapa homestay to stay lah for vacation. Kita ada Inap Santai. Ni lah Inap Santai sebelah kanan ni. Yang area pokok-pokok bunga putih ni. Okay, abang ke sana sikit bang tunjuk. Ni Inap Santai. Belakang tu ada sawah. Okay. Ni Inap Santai. Dia adalah kampung lah. Okay. Kita sekarang ni nak pergi ke Coconut Shake Skincare Coconut Shake Farm. Kita nak ni dari sini bang. Apa tunjuk bang? Oh tunjuk kiri kanan. Ini highway dari sini. Nanti kalau balik ke utara, ke Kedah ke Perak ke Balata tu kita masuk dari sini. Tapi tak siap lagi. Autobus ini bang. Ya. Oh dari sini. Habis tu nanti penduduk-penduduk ni lalu bawah highway lah. Dia penambah lah, sedang penambah. Kaya pakcik dapat tanah dia. Dapat kena apa? Kena kerajaan ambil. Mau juta pakcik-pakcik ni sekarang. In 400 meters, turn left onto Jalan SGG 5 Motis. Dia nak buat ala-ala macam Besar apa di ya? tanah tu. Dia nak buat ala-ala. We just go straight or we will. Wah, nampak tak? Bawah dia sikit lah tadi. Nanti kita balik pasal sawah. Pokok bedi ada. Wah. Ni padi area Skincare. Tadi padi area Tanjung Karang dia dah macam tinggi sikit. Skincare ni macam nak bau semai je kan? Nampak? Punya sistem padi dekat Selangor ni memang cantik lah. Tak macam Hujan setahun 3 kali ni. Ni untuk dia layan tak macam bulan Kedah lah. Sistem padi dia, sistem air dia kan. Sampai bulan 10 je. 10-11. Sini ke bang jalan dia? I think this one kan? Depan lagi ke bang? Okay, kita dah sampai dekat Coconut Shake Skincare. Kita tengok padi dia, kita tengok sawah dia kiri depan. Continue on Jalan Talier 4 for 1.5 kilometers. Okay, very alright. Nanti bakal jadi dulu boleh buat. Jauhnya. Depan lagi. Penuh. Okay, find the parking. Dah pergi 2 meter. Boleh dia ada sama-sama. Sebelah sini lah. Akan kita lah. Kalau mancing cuak ni kat mana ni? Belakang tu kata. Kita masuk belakang kita. Jauh tak nak jalan? Nanti jauh lah yang nak jalan. Depan ni kita dah depan tu. Dekat kita punya Maibi yang tu ni ada kon tu dah sampai lah. Wow, ramai orang nak pergi ke Coconut Skincare. Dia almost Chinese punya. Dia Chinese punya part. Tempat dia Dulu Chinese. sikit juga kan? So we park here lah. Tapi takut lah kiri. Dia masuk lah. Kita park sebelah kita belakang. Kita tak park macam ni tak lah. Dalam parking belah kanan ni. Takut parit. Baru kita Syafiq ni pun mana. Dia lagi sama. Bang. Satu pagi ni. Abang dah abang berhenti bang. Sampai dah. Ada budak ngantuk. We just arrived at Coconut Farm. Sebenarnya ada. Tu baru cuba tengok luar. Itu mana ada. Kan? Dah ada. Let's go. Ha? Sampai dah. Second time. Dia bukan second time dah. Ni dah berapa time dah. Sana. Sampai dah kita.
Sampai na Kokaran. Sayur. Ya. Dadah. I think the third time or the second time we already here. Then today is Sunday. Tak ramai hari ni. Dia dekat buaya lah. Tunjuk apa? Oh, api. Ayam pun ada bang lah. Dan Ibu duduk kat buaya. ibu nak beli air. Buaya. Buaya. Alamak. Dia busuk. Abang order bagi berapa? Buat apa? Apa dia ke? Cik. Kita order coconut shake. Dan tak kan? Jangan ni, dia bagi tu. Dia minum sup. Tu dia kena apa? Kalau ada skincare apa? Betul lah seliling. Tak kicap. Ha? Ayam goreng. Ahmad, kau tengok adik. Muhammad. Sudah lah, ada. Kau tengok adik. Ibu ambil lagi satu lagi. Sini tu nak duduk orang. Boleh upload on YouTube. 哪嚟都有字幕。RM10. Tadi iPhone. Kenapa? Berbayar. Tadi ni mendung.
Go. Skinchan. Skin apa kau nak shake? We have the skin kau nak shake. Get it just on the board. Burung kali, boleh ni super pieces. Alright. Here we go. Review sama Pak Adi di Skinchan. Okay. Ni sama di Skinchan. Kita baru makan coconut shake. Terbang abang punya tu. Sampai tu waktu turun shake. Dah sampai tu waktu turun bukan tingkap. Kalau dekat Tanjung Karang dia dah naik dah. Dekat Skinchan ni dia ada satu campsite. Dia tengah sawah. Sekarang ni tengah duduk nice lah. Jaga pandangan depan. Terus sana tu jambu. Dan selain pada sawah dia ada juga dia dah hasilkan dia punya apa? Kata bendi, sayur-sayuran lain lah. Bendi, jambu, limau, kan? Kita payung sikit. Kita kasi payung sikit pandangan. Mana pagi? Kita view kalau pergi Skinchan kita waste pokok durian tunggal di Skinchan. Ni pokok durian tunggal ni dia. Ni tu. Ni pokok durian tunggal dekat Skinchan. Lepas tu kalau ambil gambar dengan drone. Okey. Bawah. Mantap tak ni? Yelah, time dia tak patah, time aku patah. Pokok ni berbuah tak bang? Buat ada sendiri. Oh, ada sendiri? Ada sekarang. Ada dah, mana? Cari. Ada. Oh, ada ayah tu, serius? Tu, dari sini dah ada. Ha. Penting lah. Lidah atas dia. Ini durian biasa kan, durian kampung ni nak. Mana durian tadi? Apa buat drone? Yang lepas drone. Dia main-main. Kau kena jalan lah, kita sembang lah. Konon-konon start lagi. Drone. Nanti boleh cari kat abang ni dekat ni, pokok tunggal, durian tunggal. Siapa nama bang? Okay, ready ya? Okay, jom. Pause. Dapat ikan ke? Ada macam 1-2 saja dapat. Ya. Sekarang sini. You got a fish?